Bak dulu tuh, belum makan. Đây, đây bị đâu à? Dia baru apa jadi? Sama kayak kita kayak dia mungkin nyala ke? Ini kan hangat itu ke? Panas lagi. Ya, panas kita dah. Kalau kian ya. Oh, kian. Dia sudah tutup. Dia sudah tutup kian. Oh. Nama tak ada mereka. Saya harus nak ni ke? Sini sembahyang dulu. Ya. Kita pengalaman masing-masing hao. Kare saya di kapito mai hari Katolik dalam nama apa yang kedua kami. Ya Allah Ta'ala apa itu saya kuasa. Sekali lagi kami muji saya kenamaan Tuhan. Dapat kami berguru dari itu bisa pengawal bisa kerja Tuhan. Minta Allah datai sangkai direk kuasa roh kudus nuan Tuhan. Sampai ke semua pengawal kami lagi muncul bukan Tuhan. Berkat juga balas ada MPOB. Berkat juga semua kami. Lalu berkat juga saya ketanam kami bukan Tuhan. Sampai ke semua saya kerja kami sarito muncul magang Tuhan. Binci yang diri yang jaga mata kami sarito. Lalu berkat semua kami akan mulai dari apa nama selamat juga. Berkat juga pemakai tersedia kepala menyadek kami itu Tuhan. Minta nurun keberkat Roh Kudus nuan, Roh pengerai nuan, Roh pengantar nuan, Roh pengerilo ngepemai nuan nanti semua kami itu. Kami makai pemakai nanti pengeri yang semangat buat kami. Lalu berkat juga tidak ke nyelia pemakainya kami tidak boleh pengerai, boleh pengantar, tidak tairi nuan. Pinta kami oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Minto ya. Tunggu hari. Itu tujuan nih. Kita coba. Pertamanya, tujuan kita buat hari ini adalah untuk Hari Terbuka Koperasi Penanam Sawit Mampan Bako Marudi Berhad untuk tahun 2025. Di samping itu kita ada bawa kita punya kaunter bergerak, ada kaunter pelesenan,
ada counter MSPO, ada counter skim. Kalau mana yang belum pernah membuat MSPO, boleh pergi counter MSPO nanti dapatkan bantuan lah macam mana cara nak mohon. Lesen, siapa nak renew, siapa nak tukar nama, siapa nak yang dah lama expired, siapa yang nak mohon baru, boleh jumpa dengan Puan Yana dekat sini. Nanti dia akan tolong lah. Kemudian counter MSPO boleh cari Puan Stella dengan Encik Awang. Tapi ramai jugalah ada orang ni boleh tolong. Counter skim Encik Amir dengan Puan Aida kalau kita orang mau tanya pasal skim. Tapi nanti saya boleh panggil orang untuk briefing sikit pasal skim lah supaya kita orang terang, jelas dan nyata lah. Okey? Lepas tu nanti kita akan ada pengagihan dividen untuk anggota koperasi yang pernah melabur. Tuan-tuan dan puan-puan tahu pada tahun 2022 kita declare 30%. Maksud dia kalau tuan-tuan simpan 100, tuan-tuan dapat berapa? RM30. Kalau tuan-tuan dapat simpan 1000, tuan-tuan dapat berapa? 300. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan untuk simpan lebih daripada 100. Minimum share kita 100. Tapi sekarang undang-undang kecil kita sudah ditukar oleh, bukan saya suruh, MPOB dengan SKM. Yang 100 sebelum ni kena tambah lagi 200, jadikannya 300 minimum seorang. Siapa yang pernah ada 100 tu, saya memang akan minta another 200 untuk add on dia punya share. Supaya bila saya declare dividen, saya cakap 30%, at least kalau ada 300 tu tuan-tuan dapat 100 lah. Banyaklah sikit ni. Kalau ada 100, saya cakap 30%, baru RM30. Macam tak best je pergi datang ambil kan. Maksimum boleh pergi dalam 3,700 maksimum share. Tapi ada syarat, saya tak akan terima semua yang nak letak dividen, yang nak letak share. Syarat dia mesti jual pergi sini. Sebab kalau tuan-tuan tak jual pergi sini, macam mana kita nak generate income? Macam mana kita nak dapat untung? Jadi, cara paling senang, tuan-tuan jual sini, baru kita senang nak dapat untung. Macam tahun lepas, saya bayar rebate jualan RM7 satu tan. Tuan-tuan jual sini, saya bayar lagi terkumpul kalau ada untung lah. So far alhamdulillah 2 tahun 3 tahun dah kita ada bayar dividen rebate ni. Tahun sebelum ni saya bayar RM5. Tahun lepas saya bayar RM7. Soon ni nanti tengoklah, tengok keadaan prestasi kewangan selepas audit nanti. Ada untung besar lah saya bayar. Kalau tak ada untung tu mungkin sikit je lah kita dapat bayar. Tengok orang-orang yang dah pernah terima rebate. Kita ada Arya kan 1000 lebih nak. Siapa lagi Arya? Kita berapa Arya penghulu? Banyak juga kan 1000 lebih juga. Puan Ros hari tu dekat 2000 dia dapat rebate jualan. Sebab kita galakkan jual sini supaya the more kita orang jual, the more you get. Letak lagi dividen lagi, kita orang letak lagi share banyak-banyak. Tengok macam kita punya pengurusi ni, dia share paling tinggi lah 3,700 dia letak. Tengok kamu hari ni, berapa dia dapat nanti? Dia 50%, lepas tu tahun lepas 50% lagi. Tengok berapa dia dapat. Dekat bank adakah bayar banyak macam tu? Sedar kan? Koperasi je ada beri macamnya. Jadi ambil peluang ni, simpan share banyak-banyak, dan di masa yang sama mesti jual buah pergi sini. Kalau si macam ni saya mau bayar kita orang dividen. Okey? Fahamkah? Mana yang selalu jual sini tapi si mau jadi ahli, kami harap lepas tu dia terbuka hati untuk jadi ahli Okey? Sebab kebanyakan yang jual sini adalah bukan ahli. Kami try convince setidaknya mau jadi ahli, mungkin setidaknya belum nampak advantage-nya. Tapi harap lepas tu kita orang boleh sebarkan lah. Tapi let's say kita orang hari tu simpan share kita orang. Semestinya tahun depan kita orang terus dapatnya akan tahun kewangannya next ni akan 2 tahun lah masanya baru kita orang boleh akan menuai hasil lah. Macam setidaknya tok dah dari sejak 2013 kan penghulu. Dari 2013 setidaknya baru merasa dividen, merasa rebate bermula 2022. Sebab bisnes tu kalau tanpa sokongan daripada anggota menyaksikan ke sini-sini. Sebab ialah kami mengharapkan anggota koperasi mesti support bisnes koperasi. Apa-apa aja yang dijual koperasi mesti support sebab keuntungannya akan balik kepada tuan-tuan. Kita ada baja
Ini baja kutek dah sampai ke baja kutek. Oh nun, baru buka. Sana kita ada jual baja Improve F5. Bukan, Improve 5. Satu bag berapa harga? 119. Sorry, saya tanya dia. 119, 50 kilo. Very good that baja because itu adalah formulasi daripada MPOB. Bukan kita ambil daripada kilang yang sebarang-sebarang. Ini adalah formulated by MPOB. And then feedback daripada orang yang dah pakai baja ni sangat bagus. Buah jadi berat, cepat masak kalau pakai baja ni. Boleh cobalah mana yang belum pernah coba. Mana yang ni diorang ni semua dah pernah beli ni. Okey kan baja tu? Belum. Diorang dah beli tapi diorang belum simpan. Kamu dah angkat kah baja kamu hari tu? Belum ambil lagi dia punya. Saya bawa dia orang pergi kilang hari tu tengok tempat proses baja ni hari tu waktu kita orang pergi KL. Oh datang ya. Semua MPOB bersama kita di pagi ini datang bersama kita semua anggota ahli lembaga yang ada datang ke majelis penyampaian ya. Mulai terima kasih kepada kita semua datang tahu saja pun kita tidak hari itu panas kursi nak cukup menyekupu putus yang saya lupa boleh boleh ya boleh pemain pelagai bisa nemu kan anu kadang-kadang tapi jago boleh tahun nak jadi aku ngono bala tadi nah jauh aku kita miskin lagi berdaun tu sih nyalai kita itu lagi bisa mayung dekat adu jangan lupa daun deh adu tengah lari nama masalah adu sekiranya kita udah bisa duit lah kalau aku pis pun boleh dekat kita dan dia tahu kita gitu untuk pengurus kita pun ukai yang lain ngadu ketuk ngadu kenya beli ke kursi beli ke kimia kita lapan kes duit kita yang kita tahu mampu karena kita ngadu kita kan saya kita berarti dia tuh kita kan ngadu kan kita kirim nya megah kap guna duit lapan kita ada duit ini kok kita meningkat kita saya di nyalai ekonomi mikna kita dia tuh nyalai kok aku manusia daya pilih tahun dudi pikir-pikir membala kita ke bicara tadi itu ngasai ke penusah kita nak duduk berdiri digi-digi nyalai dia kila kita ingat nama te patut ka de bat de kerja tu nanti dia tahu nanti kursi nanti salah kita baik kursi lah mai ke rembu ku alam kereta deh Sokan satu pelabak aku pengawalnya lebih lembung lapan tu kai pengawal pengurus tesiko pengurus risiko ngawe ahli lembaga kai nyak pengawal kita semua nyalai te kita kak sira sarito kita satu kerja sama hari kita bekerja sama semua tay oleh adu kita makanya มื่อkita berjual buah sawit kita ingin kita untung kita enggak nyual dari koperasi kita jauh mimit nada ngacau lapan kena teng maju pemantang maju kita lebih kita ke demnolu to lapan dagang bukai lebak kita sedikit nada tang to mote kuliah kita enak dagang satu nyak awak tua nyak dagang tua nyalai ngoto aku kira-kira saya terima kasih ngagai pengurus kita leban yang siko oleh pengurus Kergas ngadu pengawal operasi semua ELK kita pun bergas semua yang lain ti tidak tahu nargas pelabak aku nak ulihnya di betul nak ulih bisa untung betul kita dari pengergas kerja sama tidak tahu ngau ratas ukai ngau kita baru itu aja kenyak enggak ngau
tidak ada tasdien. Kita ngam kita boleh duit. Kita nanti ngam nak nemu berdagang nak nemu bulai orang ini kita mulia tutai. Ya kan satu gitu ya. Yang lain itu kemarin tinitih ya tiga udah habis kan itu tapi tan kepala alin maga. Lawan kita yang nemu orang kebaru lah. Uliah kena bakal orang kuda lama. Jadi nyak ke buah kita itu lagi ngetan ke orang ke uliah ngadu ke pengawa. Oke semina dek aku ka yang dek nang ngadu ke pengawa. Bakal kami coba ke punya mai buat aku kumpul. Lebuh mai ngadu ke numuh ke koperasi itu coba. Benar mai kulu ke. Debuai meri. Debuai mai semua pengawa. Tahu balak lama atau lagi bala lama lagi atau mulai kiruah. Oke semina kiruah pak. Ngelkak pengawa yang kiruh dalam duit ngote bukai nyalai warap ke kita kedudi kita kan meyak baru yang kami itu udah nadai sambuang kita ngomongnya ngambil ke itu maju nak ngagak itu aja kita udah ngagak mau bukai nyak teke 7 niat kita ke ngagak koperasi itu ngambil kita kena kita ke dia udah panjai kita ke dulu ngambil kita bisa hasil lebih lagi kita nak berminat ngawur berkebun sawit ngambil kita bisa minat ngambil kita udah manjang maju nitiah ke nitiah manjang menua kita medak mentah bukai orang kuda maju udah manjang nyampe itu nak kita nah ulih kita mata kurang aja lalu duduk merni yang kini ketua kia pala atau kian kuyan kia medak orang nalai tuan nak ulih begini dan tuan musika nitiah ke gaya cara penyewa penhidup orang bukan nyalai aku minta ampun saya terima kasih sebagai pengurus kita yang ngabalali lembaga kedua kali depan udah merek peluang aku jago ni baru jago selka dua tang nyol mayuh lebih ya dan nak ngacau depan kakak penemu kita tadi dikenal kita yang lalau yang mereka ajar tu tidak ajar kayak tegal aku tu lebih hari kita bukai nak tang si adat kita nya tadi mereka peluang mereka semangat hari penemu kita kedai ditemu kita nyalai ngoto minta ampun mayu-mayu au ngoto baik saya terima kasih ngagai kita semua terima kasih Kuan selain kita manajer kita pengurus besar kita di tonya tok ino to ya cergas terima kasih yang gaya ya lu ucapkan terima kasih yang gaya hulu kita mayu mau teres buat ya ngagai kita nya NPB aku sekaiban lah kebanyakan pandai sekaiban kan oke terima kasih cuma mengucapkan terima kasih kepada semua orang datang dari Miri NPB kita dan bos-bos mana bos semua lah kalau NPB bagi aku orang tinggi semua jadi di sini kita ini orang pekebun kecil oke terima kasih guys semua kita bakal ke data-data di tempat kita nama tersebut kota leban dah biar tersebut puluh kita ngau manajer kita tadi nyak nih kita di to aku meda ya berjuang di to berem to mayu he berjuangnya oke ali ya tapi ali na bukan mayu berjuang ada masuk ba ali kita di to meda lapan ay masuk 30% ya 30% aja artinya 30% aja ali yang jual dito kemayu he ora datai dito tapi terima kasih lah nggak sida ke datai tapi sida ya saiku nade untung penjual misalnya lawan sida ya nade masuk keuntungan deh nade rebate site nade dividen site nya bisa untung tapi ukai ya tiap bulan lah bisa tahun dua tanya normanya tu bakat tu 2 tahun 2002 ngai 2003 nya keterima lagi katanya nya pengurus kita nya ke ngadu pokoknya kita samananmu ikut teh ikut ke nama teh ke diadu ke makanya anak masuk kali berjual bensanya mayuh bensanya rugi kita nya bisa dibayar kena kira aja lah terima kasih kita udah habis saya rasa banyak juga orang dah tahu yang pernah ikut program dekat Bakong hari itu.
ke sana pun saya ada terangkan. Jadi hari ini kita datang juga lah. Kita cuba juga, mana tahu ada yang tuan-tuan perempuan yang tanah dia orang sudah disukat under Section 6. Jadi ambil peluang ini sebab bajet dia agak besar. Sekarang MPOB skim yang ada sekarang ini itu sajalah sekarang nih untuk skim tanam semula tu tadi, walaupun dalam bentuk pinjaman tetapi dia separuh-separuh lah. Maksudnya kalau dia pinjaman bersama dengan pihak Agrobank lah. Walaupun dia dalam bentuk pinjaman, tapi dia tak bagi duit, dia akan bagi dalam bentuk package lah. Contoh macam clearing kan, dia ada nilai-nilai dia. Kalau bantuan kita 18,000 per hektar untuk di Sarawak lah. Saya rasa 18,000 per hektar tu cukup lah untuk clearing, untuk beli anak benih sekali dengan untuk maintenance tahun pertama, tahun kedua lah. Maintenance tu untuk kita beli baja lah. Sebab seperti yang kita tahu, sawit ni sangat perlukan baja lah untuk kita dapat hasil yang maksimum. Jadi siapa-siapa yang dekat sini yang ada tanah NCR yang dah bersukat, boleh coba memohon lah. Ini peluang yang ada. Jadi kalau ingin memohon, nanti boleh pergi ke kaunter lah untuk dapatkan dia punya borang lah. Jadi kita akan bantu untuk apa dokumen yang diperlukan dan cara-cara untuk memohon lah. Okey. Itu sajalah daripada saya lah. Jadi kalau ada apa-apa persoalan tentang skim bantuan, boleh ke kaunter jumpa saya ataupun jumpa Puan Aida lah. Kami dua adalah untuk bahagian skim bantuan lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, selamat pagi. Terima kasih lah sebab hari ini ramai juga saya tengok yang datang pagi ini. Jadi pagi ini saya mengambil kesempatan juga lah kepada mungkin ada pekebun yang belum register untuk MSPO. Tahu kan MSPO? Ada yang sini belum register? Ada? Okey, kalau siapa-siapa yang ni mau ambil borang register untuk MSPO, ada dekat sini ya. Lepas ni kita boleh ambil lah. Okey, ini untuk syarat MSPO ni, saya sarankan lah, saya memang galakkan, MPOB memang galakkan untuk pendaftar. Sebab dia sekarang ni kita punya ni semakin ketat lah kalau untuk penjualan, macam kita minyak sawit pergi luar negara, terutama Eropah lah. Macam sekarang ni ada isu EUDR ni, kalau ada yang pernah dengar lah EUDR, itu dia tidak, sekarang ni dia orang menyekat pembukaan hutan lah, macam tu lah lebih kurang EUDR ni dari Europe. Jadi itu yang dia, kalau kita ni MSPO, tapi kebanyakan fikir saya rasa buka hutan ni tidak ada lah. Mungkin kebanyakan yang tukar daripada padi kepada sawit, itu ada lah, ataupun dari getah kepada sawit, itu ada. Itu tidak consider sebagai buka hutan lah. Itu untuk fikir. Tapi untuk company, untuk yang swasta, yang luar, memang sekarang ni tidak dibenarkan lah. Kerajaan pun tidak benarkan untuk buka baru. Special saja untuk pekebun kecil lah. Jadi MSPO ni saya tengok kalau ikut dem memang sudah mandatory tahun 2020, tapi kebanyakan memang ada yang belum lah, terutama pekebun kecil. Jadi kita galakkan pekebun kecil untuk mendaftar MSPO. Dia MSPO ni maksudnya kita inilah, saya terang sikit lah. Dia macam pekebun ni, kita bukan manage kita punya kebun tu, bukan suka hati kita lah. Maksudnya dia ada guideline dia, ada dia punya aturan dia lah, mengikut undang-undang, mengikut ini semua kita kena ambil kira. Jadi pengetahuan itu yang perlu untuk pekebun kecil, sebab dia ini lama kelamaan nanti mungkin diwajibkan lah tu. Saya risau sekarang ni untuk sesiapa yang belum tu, nanti kalau sudah dikuat-kuasakan macam perlu mesti ada untuk menjual menjual sawit perlu ada sijil. Jadi yang tidak ada sijil yang bermasalah. Itu masalah dah. Mungkin dia masa itu baru nak buat, jadi macam lambat sikit lah. Jadi sekarang ni once kita ada lesen, jadi siapa-siapa ini boleh hebahkan lah. Pergi kawan-kawan lah dekat kampung, boleh hebahkan. Sebab ini kalau boleh semua mesti mau ada sijil MSPO ni. Benda ni adalah
bantuan MPOB juga. Saya maklumkan juga lah, MSPO untuk pengembang kecil, MPOB yang akan membayar untuk kamu orang. Jadi tidak perlu keluarkan duit lah. Kami yang akan membayar untuk audit akan cek, dia akan pilih lah. Biasa dia setiap tahun kami akan buat. Setiap tahun akan ada pertambahan lah setiap spok macam di sini, spok 24 Q24, Beluwu 2, Beluwu 1 Q23, dengan sini spok Baram lah 25 yang dekat-dekat area sini. Jadi boleh hebahkan dengan kawan. Jadi keperluan MSPO ni ada borang, dia perlu ada nanti salinan biasalah, ada salinan IC, salinan lesen, koordinat kebun. Okey, untuk koordinat ini saya terangkan sikit lah. Untuk yang lebih 4 hektar, dia perlu 4 poin lah koordinat, 4 poin. Jadi yang bawah 4 hektar cuma 1 poin saja. Jadi kalau ini bermaksud, kalau kamu ada kebun contohlah, kebun dia berlainan tempat, berlainan tempat total dia semua dalam lesen kamu, contohlah ambil kira 10 hektar lah, 10 hektar, tapi 10 hektar ini tempat dia lain-lain. Tempat satu mungkin 2 hektar saja. Yang 2 hektar ni ada satu borang kena isi 1 koordinat saja. Okey, ada satu tempat lagi 4 hektar. Ini tanah kedua ni 4 hektar. Ini yang perlu 4 poin. Ada macam tu. Kalau dia lain-lain tempat lah, kalau dia tempat dia sama, tidak ada masalah. Dia mungkin 1 borang saja. Jadi ini banyak borang lah, banyak borang hub nama kami panggil tu. Borang hub ni ada di Lampir bersama dengan borang MSPO ni lah. Ini untuk yang terbaru ni lah. Untuk yang terbaru dia perlu 4 titik koordinat, 4 poin lah. Untuk yang 4 hektar, melebihi 4 hektar. Kalau 4 hektar ke bawah tidak perlu. Lepas tu borang ini dia kena ada perakuan lah. Ini pun kena ada perakuan jiran sebelah ni, jiran sebelah tanah kita, siapa jiran kita, untuk mengesahkan memang betul lah ini memang tanah dia. Dan pengesahan ketua kampung, ketua kaum, ketua masyarakat lah, macam tuai rumah, ketua kampung, penghulu lah. Ini pun perlu ada. Dan then 2 orang ni lah yang pengesahan saksi milik 2 orang. Sebelum ni ada yang tanya saya juga, ada kes yang tanya saya macam mana kalau sebelah saya itu tidak ada orang dalam hutan. Jadi saya kalau yang sebelah biasa dia, tanah sebelah tu saya tidak tahulah sama ada dia, mungkin kalau dia ada orang, kadang-kadang tanah tu tidak diusahakan, cuma dia ada orang dia kan, kena dapatkan dari dia jugalah tanda tangan. Tapi kalau yang betul-betul memang hutan lah, yang bukan tidak ada siapa, jadi kena rimak dekat situ lah. Sempadan tu kena rimak, tulis sajalah dekat hutan, sebelah hutan. Macam tu. Jadi itu sedikit sebanyaklah panduan untuk mengisi borang MSPO ni. Ada soalan kah? Saya sangat berbesar hati untuk sampai di sini. Saya baru saja dilantik sebagai pengarah untuk bahagian pengembangan makubur kecil dan persijilan. Sebelum ni saya di bahagian research di biologi. Okay. So saya baru dilantik pada 1 April. So tuan-tuan duduk. Tak apa, duduk. Santai-santai. Hari ini sebenarnya saya datang nak melihat KPSM, RAM, tapi saya dimaklumkan ada pelbagai aktiviti juga yang dianjurkan oleh pihak bahagian SETD di Miri, seperti persijilan. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah sebab tuan-tuan dan puan-puan. Ini untuk apa?
turun kereta terus kena bercakap, so saya pun tak tahu cakap apa. Cuma saya kira saya mewakili pihak POP lah. Saya memang tujuan KPSM ni sebenarnya untuk memperkasakan pekebun kecil lah. Jadi sebenarnya di Malaysia ni kita ada lebih kurang pada masa diwujudkan ada lebih kurang 70 KPSM, ya. Tapi sekarang saya ingat tinggal dalam 65-66. Okay. Aktiviti utama KPSM ni memang aktiviti menjual membeli buah. Tetapi bagi saya aktiviti sebab KPSM ni sebenarnya koperasi. Sebagai koperasi banyak lagi bisnes yang KPSM boleh buat. Banyak lagi dengan idea ahli-ahli KPSM di sini saya rasa contohnya seperti menjual anak benih trading. Okey. Kita juga boleh membuat semalam saya baru merasmikan satu mesyuarat konsortium KPSM Sarawak, di mana konsortium ni adalah terdiri daripada lebih kurang 13 hingga 14 KPSM di seluruh Sarawak. So salah satu aktiviti yang dicadangkan ialah membuat baja sendiri di bawah jenama konsortium. Okey. Sehingga ini satu peluang jugalah untuk kita menambah lagi bisnes KPSM. 50% tahun lepas. Okey. Saya rasa 30-50% tu kira banyak lah dividen dia. Dan bagi saya menampakkan seolah-olah duit tu hanya terkumpul di situ saja. Okey, beli buah jual buah bagi dividen, beli buah jual buah bagi dividen. Dia tak berkembang, duit tu tak berkembang. Okey. Apa yang saya nak tekankan di sini, saya rasa mungkinlah pihak KPSM di sini boleh gunakan sedikit duit dan instead of bagi 50%, instead of bagi 30%, mungkin bagi 20%, 10% tu digunakan untuk invest ke aktiviti perniagaan barulah. Di samping itu saya juga ingin tegaskan bahawa cost objectives KPSM ni sebenarnya untuk memberi sedikit modal ataupun sumber keuangan kepada ahli-ahli. Okay. Tetapi janganlah sampai kita terhadkan keahlian dia, sebab kononnya kita nak dividen lebih. Saya rasa tu tak betul lah. Saya ingat minta pihak KPSM pengurusi juga untuk tengok kalau boleh buka lagi keahlian, buka. Ini di sini ada satu ke dua ni kan? Dua RAM kan? Nah, kami satu lagi kan? Kami insyaAllah satu lagi RAM. So bila dah ada 2 RAM ni, of course duit akan lagi banyak. Buka lagi peluang perniagaan, buka lagi keahlian untuk KPSM. Okay. Yang kedua, saya juga nak maklumkan bahawa ada satu isu besar. Di seluruh negara kita ada lebih kurang 18 juta tan buah yang tak berlesen. Okay, maksudnya dia tak ada lesen untuk menjual buah, dia tak ada lesen, mungkin masalah berkaitan tanah. Okay. Dan bila tak ada lesen ni, maksudnya tak ada juga CJ MSPO. Okay, bermula mungkin lah saya cakap, mungkin tahun ni bulan 7 ataupun mungkin awal tahun depan, pihak KPSM tak boleh beli buah yang tak ada lesen, yang tak ber-CJ MSPO. Kalau pihak licensing mendapati bahawa kita membeli buah yang tak berlesen ataupun tak ber-CJ MSPO ni, pihak licensing dia tak akan saman pekebun kecil, dia akan saman RAM. Okay, itu saya minta tengoklah, macam pengurus pun kena tengok jugalah. So adalah menjadi tanggungjawab KPSM, ALK, pengurus untuk mempersijilkan ahli-ahli yang belum lagi bersijil. Okay, ni tanggungjawab bersama. Saya bukan nak datang sini nak cakap tak boleh beli. Boleh, tapi kita cuba untuk sijilkan dahulu. Saya tahu ada sometimes ada yang masalah NCR apa semua kan. Itu kita akan cubakan settle dengan kerajaan negeri lah. InsyaAllah kita akan cuba. Sebab tugas saya ialah untuk membolehkan pekebun kecil ni menjual buah yang ditanam. Kita tak nak ada isu-isu tak boleh jual. Kami dah jual lama, pokok pun dah berapa tahun. Sebab minggu lepas kita ada bermesyuarat dengan pihak kerajaan negeri di seluruh even Sarawak Wanda. Kementerian dah bercakap
Siapa-siapa yang tak ada lesen selepas ini memang tak boleh jual. Even kementerian bercakap kena tebang sawit tu tanam durian. Sampai tahap itulah. Tapi kita tak nak sampai tahap tu kan. Okey. Seterusnya ialah daripada segi bantuan. Saya nak tanya, saya nak survey dulu survey sini. Sekarang ni kita ada bagi dari bawah skim MSPO, kita ada bagi rak bahan kimia, kita ada bagi PPE, kita ada bagi tanda papan tanda 3. Kalau saya tukar ni dengan baja, setuju tak? Setuju. Kalau tukar dengan baja, okey sokong. Kalau saya tukar dengan baja 50 saya bayar, 50 tuan bayar. 50%. Boleh ya? Saya rasa mana Encik Aida? Encik Aida take note. Sebab kemungkinan besar kita akan stop pemberian papan tanda. Papan tanda kita akan tukar dengan QR code sahaja. PPE kemungkinan PPE dan rak bahan kimia kemungkinan bersasar, yang mana bawah 4 hektar saja akan mendapat. Dan yang mana menggunakan kontraktor untuk melakukan mengait buah, maintenance ladang tu, kita akan minta kontraktor tu beli sendirilah dan menyediakan tempat-tempat untuk menyimpan rancun. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa isu sekarang, saya boleh sampaikan. Mana Pak Pengurusi mana? Alah. Dia main sini dengan saya. Mungkin kalau ada nak minta bantuan apa-apa ke, kalau ada masalah apa-apa ke, boleh bagi tahu saya sekarang supaya saya boleh usaha untuk settlekan isu ni. Ataupun masalah setempat pun boleh. Minta MPOB. Saya sudah pernah. Bukan, tanam ada MPOB. Tanam mula ke, tanam pertama pun tak ada. Tanam baru tuan. Saya tak pernah dapat. Saya apply tak layak. Tanam semula. Tanam semula. Okey, faham. Bukan tanah semula tapi tanah baru. Maksudnya tanah itu tanah hutan ataupun tanah ditanam dengan tanaman lain sebelum ini. Ini lagi pandai. Okey, untuk tanam baru buat masa ni kita belum ada peruntukan lah untuk tanam baru. Yang ada cuma untuk tanam semula. Tapi aku nemu leban tanam semula tu ukai orang nak ngai mun tapi mayuh tanahnya nadai geran Tapi di tu kemudian kita nanti tanah ukai bergeran tapi kak mun tanam baru basic form dia. Ada form dia yang kita telah berbincang dengan state government, Land and Survey, Jabatan Pendadian, DOPA, MPCOT, semua tu di dalam jawatan kuasa. Kita telah buat satu borang pengesahan tanah NCR. Jadi isi borang tu lesen, ada dokumen dia, tanya dengan amoy-amoy cantik ini bahagian siapa? Encik Puan Aida lah, Puan Aida berdiri Puan Aida. Ni. Untuk tanam semula tu ni orang dia cari ni. Okey, ya lagi yang ajar kini kan ngepum aku tanya, bisi koordinat kebun nama semua lah. Lepas tu hantar ke kita MPOB tu, kita akan hantar dengan land survey dulu, sahkan sama ada betul NCR ataupun tidak. Nanti tanah PL, nanti kebun kita buat tanah PL nya sikit tu sah lah. Kita jangan nemu nindur kita kebunnya, kayak kami. Nanti kita kamu nitiah ke koordinatnya, pastikan kebun tu tanah NCR lah. Baru kita senang berurusan. Okey, nanti tanah PL sikit ditemu tanah tendurnya tanah PL. Sikit tu sah nyong kita balen sampai sama enggak pula karun boleh. Nusa ke derek je ngepung. Tapi kita aja nemu ni dua kebun kitanya. Okey. Mesti soalan ke? Sebelum Dr. Hefni teruskan sebenarnya saya yang patut bercakap dulu. Okey, Encik Sengalang, Dr. Hefni selalu
Dr. Muhammad Hilmi selaku pengarah baru kami di Sekdi lah kita panggil untuk perkebun kecil tu. Beliau merupakan saintis muda di MPOB yang majornya kepada penyakit sawit seperti ganoderma, kulatnya. Lepas aku nemu itu banyak ada yang kena sakit kulat ni. Nanti ambil peluang ni tanya dengan Dr. Hilmi. Dan untuk makluman tuan-tuan, beliau merupakan mungkin sejarah di MPOB merupakan seorang yang paling muda menjadi pengarah. Dan saya bukan memuji, tetapi hakikat kita bersuara terus hari ini, tanya soalan, dia terus sampaikan apa masalah dan isu yang berlaku dengan kita. Sebagai contoh, ada masalah di yang sebelah, saya baru mesej malam, esok dah satu ofis dah bunyi. Itu macam itulah. Maksudnya apa yang kita cakap dia sampaikan. So ambillah peluang, mohonlah bantuan pandangan kiranya ada masalah. Mungkin saya kembalikan pada Dr. Hilmi. Maaf protokol dah tak ada doktor ya. Kita ni tak apa, saya tak perlu protokol. Orang muda. Cuma batuk, sorry. Okey. Ada lagi soalan? Bantuan? Boleh. Ada. Kita ada skim bantuan jalan ladang. pastikan berkelompok. Ya. Dan jalan tol itu adakah ramai lagi ataupun seorang-seorang? Ramai. Ada yang ramai, ada yang 3 orang. Ya, bukan tak boleh, tapi kurang nilai ya. Sekarang jangan macam dulu lah. Kalau sampai jangan macam dulu kan? Ya betul, tapi macam ni untuk jalan ladang ni, ya. Untuk jalan ladang ngepom oleh mon oleh, tapi kita nak berhenti pas labang kai kita ke lepas ke itu kementerian ngepas kaya. Jadi kalau kementerian dah lepas, tapi nanti nak ngepom ni kena memang tidak lepas lah kan, tidak dapat lah. Coba saja, mohon saja bila sudah lulus sampai kepada pihak MPOB, kita biasanya akan bagi kepada pihak DID, Department Irrigation tu, Department Drainage Irrigation, DID, the Drainage Irrigation Department, okay? Biar orang dengan MPOB sama-sama melaksanakan projek. Tapi ngepom dulu lah nanti okay, ngepom, mohon dulu. Nanti nak mohon kini kalau luas, hanya aja kita itu kadang-kadang munyi itu apabila luas nadai mohon kini itu lihat. Itu. Okey lah ladang ni dia punya kuota dia terhad. Okey, sebab dia punya peruntukan terhad. Saya ingat tahun ni peruntukan dia dalam 10 juta. 10 juta nampak besar, tapi 1 kilometer 100,000 dia punya kos. Okay, saya baru bagi pada satu ni jalan ladang di area Sabah, 10 km 1 juta. Okay, tapi macam Tuan Khairul cakap tadi, kalau kita tak mohon, kita tak dapat terus. Kalau kita mohon dan kita ada potensi untuk dapat. Okey, sebab saya dimaklumkan untuk tahun depan kuota tersebut, peruntukan tersebut ditingkatkan kepada 20 juta. So tengoklah kalau Sarawak yang mohonnya satu saja, kemungkinan besar akan dapat. Kan dia kuota dia ikut negeri juga. Okey. Ada lagi? Tuan-tuan? Tolong support MPOB. At the end of the day, kita punya MPOB maybe lah kita tak sempurna, tapi saya rasa kita cuba yang terbaik lah untuk membantu tuan-tuan dan perempuan, ya. At least ada duit dalam poket untuk membeli barang-barang keperluan rumah, ya. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang nanti bila terfikir balik kenapa tak tanya kan, boleh tanya Khairul ataupun actually kan, nanti tolong letak nama saya dengan nombor telefon saya dekat office juga. So kalau apa-apa boleh terus call saya. Ni kau lihat marah Saya tak ada protokol. Saya datang
ABCD habis. Terima kasih ke Sarawak. Inilah budaya Sarawak. Kamu pakai budaya Sarawak juga. Ini okey, Sarawak di hati baik. Okey. Terima kasih. Dan untuk 2 tahun yang 2 tahun 2022 dan 2023 bukan dividen, dia punya share. Tuan pengurusi kita sendirilah. Okey, semalam penerima yang seterusnya adalah Puan Deka. Lepas ni kita harap Puan boleh hantar buah pergi sini ya, dari Sungai Peking. Hantar sini. Orang Peking, orang negeri Cina tu. Seterusnya penghulu benang. Bisi kena gawai. Seterusnya Puan Ros. Ini pun ALK juga lah. Seterusnya adalah Encik Sanggau. Sanggau nak dia. Yang lain nanti ya kita buka kaunter sebab kita nak singkatkan masa. Seterusnya ada gimmick menerima ya, sedikit kenang-kenangan lah Nasudi. Ini memang tak jadi orang dua. Pakai beg tu. Ini beg orang dua juga. Okey. Pakai beg orang depan. Sama lah. Depan semua orang dua. Pakai terus belakang. Okey. Mana kebun sawitnya? Naik kapal terbang nanti harus di belakang. Ada bawa lah beg tu. Saya takut nak bawa kalau juga. Nombor berapa? Nombor 24. 24. Oh, ni nombor. Jatuh kali nombor dulu. Lambung. Okey, tak sama aja. Ya. Nombor seterusnya 1 kos. Oh, beras. Wangi. 2215. Kelas. Oh, okey. 19. Oh, Okey kami nikik. Kita kait tok ngau kami boleh, ya. boleh kuidakan. Doktor, janji boleh sampai rumah. Okey kami nikik. Ni kenapa nak buka? Dah mau tegak dek. Nomor 9. Nombor 9. Jun. Okey mana? Next 2. Ini ada tetua lagi ni. Ini yang berat. Ini 2 bulan habis. 22. Nombor 22. Oh dah dapat mi. Kita makan malam ni. Okey, Tania buat 2. 3 kali 2. 3 kali 2. 4 kali 2. Last kali. 1.
Satu. Okey, dah. Okey dah. Okey. Okey dah. Okey. Untuk berasa. Beras pulut tu. Okey. Okey dah. Okey. Okey, hadiah last tu. Okey, selesai sudah. Gelap sih. Cantik. Terlebih nur. Okey, tengok 1, 2, 3. Okey, sekarang ya, sekarang ni. Tinggi sikit. Okey, 1, 2, 3. Bakung Berhad. Ya. Okey, saya cakap FPSM. Semua cakap hebat. Okey. 1, 2, 3. FPSM hebat. FPSM hebat. FPSM hebat.